Kalau emas fizikal Dina dah cukup duit, simpan baru belilah kiranya kan. Better simpan digital atau tukar ke fizikal atau beli fizikal terus. Bagus sangat soalan ni. Jadi video ni khas kepada tuan-puan yang masih lagi belum tahu. Jadi video ni khas kepada tuan-puan yang masih lagi belum tahu tentang Publigo, tak tahu tentang akaun GEP macam mana fungsinya. Boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Inilah akaun emas GEP, program pengumpulan gram emas. Kita kumpul gram emas kita. Kita tukarkan duit ringgit kita kepada bentuk emas mengikut harga masa-masa. Sebagai contoh, hari ni 1 gram sekitar RM582. Kalau tuan tak ada bajet banyak, tak apa, menabung minimum RM100. Ikut bajet masing-masing. RM100 dapat sekitar 0.17 gram. Tuan boleh target untuk simpan 1 gram ataupun 5 dan tuan boleh keluarkan emas fizikal seperti ini. Jadi dekat akaun GEP tuan-puan, Publigo tak tahu lagi tuan nak keluarkan emas yang macam mana sebab tuan kumpul gram emas. Dan emas di Publigo tuan landaskan emas fizikal bukan digital. Nak beli emas hari ni, nak keluarkan hari ni pun tak ada masalah. 5 ke 10 hari bekerja, emas akan sampai depan rumah tuan dengan selamat. Jadi orang simpan emas di Publigo lagi tak tahu macam mana cara-caranya. Nak saya guide A sampai Z, rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan sampai kaya.